Kemudian baca suci Al-Quran Al-Karim bersama kita membaca dan menyimak pada muka surat 479. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. Kemudian dal bertemu dengan ta, jadi idgham mutajanisain. Ini adalah kerana makhraj dal dan ta adalah makhraj yang sama, berlainan sifatnya. Dari sudut umumnya kita perlu mengambil kaedah membaca pada huruf yang menerima baris. Shin dari atas, ha dari bawah, terus masuk ke dalam ta yang besar tu, syahidtum. Jadi tak perlu ada apa-apa bunyi untuk dal. Qalu anṭaqana Allahu alladhi anṭaqa kulla syai'. Ini mad badal, itulah ya mati sebelum dia baris atas. Selepasnya terdapat satu huruf yang berbaki. Mud bacaan adalah waqaf. Maka bacaan sini boleh 2, boleh 4, boleh 6. 2, 4, 6 panjang itu adalah pada huruf ya ni. Jadi bunyi syai. Kalau kita gagal membezakan di manakah panjangnya, mungkin kita akan bunyi shin yang panjang, syai, ataupun bagi 2, shin panjang, ya panjang juga. Syai pun salah. Yang betulnya adalah pada ya saja. Kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. Waqaf pada nun mati. Selepas dia ada satu huruf lagi, dan huruf itu adalah huruf ikhfa hakiki. Maka dia akan dibaca dengan dengung walaupun waqaf. Wal ins.
إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai ujian kita pada muka surat 479. Alhamdulillah dapat kita adakan kembali setelah lama kita bercuti dan berehat. Perkongsian kita menarik pada pagi ini adalah berkaitan dengan kaedah umum membaca pada huruf yang 5 baris. Itu yang pertama kaedah dia. Yang kedua, bagaimana ia mati sebelum dia baris atas dan selepas satu huruf. Yang baki bacaan waqaf, itu hukumnya adalah mad badal. Dan kaedah panjang dan di manakah panjang, itu semua penting untuk kita tahu. Dan yang terakhir adalah bagaimana waqaf pada nun mati yang kosong ni, nun kosong ni, nun mati. Dan selepas dia terdapat huruf sin. Huruf sin ni salah satu pada huruf ikhfa hakiki yang perlu dibaca dengan dengung walaupun ketika waqaf. Itu perkongsian kita untuk hari ini. Semoga terus semangat dan membuat kesiapan untuk memperkemaskan diri dan menyambut tetamu agung. Itulah Ramadan Al-Mubarak. Yang baik pada Allah SWT, Maha Kurang tu saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihatu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahmah wa dhakkirna min sina 'alimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Boleh tekan button share untuk kongsikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat, lebih dapat disebarkan dan diamalkan insyaAllah. Facebook dia buang live ni akan dibuang dalam lebih kurang 30 hari. Jadi untuk dapatkan keseluruhan ataupun kebanyakan daripada rakaman-rakaman bacaan sebelum hari ini, boleh ke YouTube yang kita sediakan, itulah Kelas Al-Quran Az-Zahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.